Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat mochi durian coklat yang mudah. So viral lagi durian kan, so jom kita buat. Ni paling mudah, senang untuk korang buat dan sedap. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan semuanya video guys. So masukkan 1 cawan air dan kita masakkan isi durian dulu. Ikut korang banyak mana isi durian korang ada. Paling bagus dalam 10 biji macam tu lah untuk sukatan yang saya bagi ni, okey. So masakkan dulu durian korang dulu. So ni dalam peti ais beku, saya bekukan. Tak banyak pun tinggal durian saya. So korang dalam 10 biji pun okey juga. Okey guys. So kita kena masakkan dulu durian untuk mengelakkan korang punya mochi nanti basi. So kita kacau-kacau sampailah dia tanggal daripada dia punya biji. So bila isi dah tanggal, kita keluarkan biji dia. Okey. So kalau korang banyak sangat durian tu, korang bekukan dulu. Apa kata korang simpan dulu. Ada masa korang buat mochi ni. Okey. So ni dah siap. And ni kita boleh blend. Kita kena blend sebab kita pakai isi durian original. Nanti korang punya mochi tak rata. Masukkan susu cair atau susu full cream 1 cawan. Masukkan isi durian yang korang dah masak tadi tu. Okey, susu cair atau susu full cream. Full cream tu manis lah. Susu cair dia tak ada manis. Tu ikut korang punya cita rasa. Saya masukkan pewarna kuning sedikit. Masukkan tepung pulut. Dia nama apa-apa pun tak kisah. Kita masukkan 2 cawan. Okey. Dan saya masukkan lagi 1 per 2 cawan air. So total air saya adalah 1 cawan dan lagi 1 per 2 cawan. Dan isi durian tadi yang kita dah masak. Dan kita blend. Kita ambil kuali yang kita masak isi durian tadi. Masukkan bawang yang kita blend tadi. So bolehlah buka api dengan perlahan. Perlahan. Buka api perlahan. So kacau jangan tinggal. And then saya akan masukkan garam untuk rasakan lemak-lemak masin. 1 sudu kecil saja. Dan saya masukkan gula pasir 2 sudu ni tu. Kalau tak nak boleh skip untuk gula ni. Sebab durian saya tak berapa banyak. Kalau korang letak isi durian dalam 10 ke 15 biji ke, padu durian korang, tak perlulah letak gula. Sebab durian dah bagi kemanisan dekat dalam korang punya adunan. Okey. So sebab kita nak cicah dengan coklat kita juga. Coklat kita pun dah manis nanti. So kita kacau sampailah dia memekat. Jangan tinggal. So ni ada 2 untuk buat dia ada 2 cara. Satu masak macam ni, satu lagi kukus. Nanti insya-Allah saya akan tunjuk kukus. Bagi saya masak atas dapur macam ni lagi sedap, lagi rasa dia mantul berbanding korang kukus. Kalau kukus kan dia pakai wok. So ni kita masak, dia macam lebih more kepada dodol lah. Kira takut korang yang malas nak buat mochi yang gaul-gaul dekat dalam kuali ni, korang boleh cuba kukus. Nanti saya akan tunjuk. Okay, but untuk gaul-gaul ni tak ada pun lama sangat. Macam korang nak masak dodol yang berjam-jam, cukup dia kental, is done. Gitulah. Cukup dia mengental, is done. Tapi ni masih belum masak. Dia dah kental macam ni. Sampailah nanti korang akan dapat dia seperti licin permukaan dia. Dia dah siap lah. Ni masih belum lagi. Okay. Kalau korang rasa pakai sudet kayu ni melekat dia teruk, korang boleh pakai plastik. Lagi mudah. Sebab kan senduk plastik saya tu, saya takut dia cair. Sebab plastik saya ni yang murah punya. So saya pakailah kayu. Okey, so korang boleh nampak perbezaan dia. Yang masa baru-baru tadi
berbanding sekarang ni. Nampak tak? Dia dah licin. Okey. So, dah licin tu saya akan masak lagi. Bagi dia betul-betul tepung dia serata lah. Ada yang masak, ada yang tak masak. Sebab saya tak tarik betul. Okey. So, korang boleh tengok. Nampak tak? Dia jadi licin macam ni. Bila dah licin, saya akan saya tutup api. Maksudnya dah siap lah. Dah licin, permukaan licin macam tu dah siap. And then saya akan masukkan butter atau plantar. Boleh je dua-dua. So, gaulkan dia. So, ni saya dah tutup api. Okay guys. So, gaulkan. Bagi semua rata. Dah rata, kita sejukkan dahulu. Okay. Kalau korang nak lebih bagus, lebih cepat korang punya buat dan tak melekit sangat, korang masuk dalam peti ais, sejukkan dia dalam 30 ke 1 jam macam tu je. Sekejap je. Sejukkan korang punya adunan ni. Untuk memudahkan korang bulat-bulatkan dia. Okey, so dah siap ni. Saya nak sejukkan dia sebelum saya guna dia lah. Saya masukkan dalam peti ais. Saya tak tukar, saya biarkan dia dalam kuali ni. Malah nak basuh. Kuali saya ni ada jenis yang tak melekat, mudah. So, korang sapukan butter atau plantar dekat tangan korang untuk mengelakkan dia melekat. Tapi kalau korang niaga, korang pakailah sarung tangan. Ni saya buat sendiri saja. Saya makan sendiri saja. Untuk hidangan keluarga saya pakai tangan saya sendirilah. Tapi kalau korang menjual, kenalah pakai sarung tangan. Dan sarung tangan tu korang kena oles ke? Sapu juga sarung tangan plastik korang tu dengan plantar atau minyak jagung untuk mengelakkan dia melekat dekat korang punya plastik. Dia kalau plastik korang dah licin, lagi mudah juga untuk korang nak buat. Tangan korang pun dah licin pun mudah juga untuk korang buatkan dia seperti bulat mochi. Ini korang boleh tengok macam mana saya buat mochi bulat. Tak perlu banyak-banyak, cukup besar. Sekali ngap je masuk dalam mulut. Macam tu. Okey, so saya pakai serbuk koko yang premium, lebih sedap, lebih rasa tak muak lah bila makan mochi ni dengan coklat, serbuk coklat koko ni. Jangan ambil dark coklat, ambil coklat koko biasa je. Okay. So korang gaulkan, ratakan, tak kisah dengan apa pun. So korang boleh tengok macam mana saya buat mochi ni. Nampak? Sepatutnya korang letak dalam pinggan tau. Korang buat banyak-banyak, barulah korang ratakan dengan koko. Atas pinggan tu korang letak koko lah. So bila dah siap semua, korang teruslah gaul-gaulkan dekat dalam pinggan tu. Sebab yang saya bagi ni, adunan yang saya bagi ni tak banyak pun. Ngam-ngam untuk keluarga kecil gitu. So boleh simpan 3 ke 4 hari. Lebih daripada hari tu, saya takut mochi kita ni mengeras lah. Sebab terlampau lama simpan kat dalam peti. Tapi boleh makan, masih boleh makan. Tapi 3 ke 4 hari tu masih gebuk. Kita tak pakai barang pengawet. Kita tak ada barang pengawet untuk mengekalkan kesedapan, untuk mengelakkan dia basi tu, tak ada. Kita original punya. Bila original lebih sedap berbanding yang ada pengawet, tahu. Tu korang kena tahu. So ni dah siap. Jangan risau. So kata yang saya bagi ni memang ngam-ngam lah. Korang 1 hari boleh habis. Sumpah guys, sedap. Korang kena cuba mochi durian kita ni. Okey. So bila korang nak simpan dalam peti ais, pastikan masuklah dalam bekal tertutup untuk mengelakkan dia mengeras. Dia kena tutup. Okey. So nampak tak kilat dia? Cantik kan? Kilat aja. Okey, so saya akan habiskanlah semua ni. Nanti korang skip pula. Cuma korang boleh tengok macam tu lah.
And then jomlah kita buat coklat dia. Coklat dia boleh pilih dua, antara coklat premium atau biasa. Saya beli coklat biasa, kedai murah, kedai yang berharga RM2 je, tapi dia punya coklat pun rasa premium dan sedap lah, manis sedap. Cincang dengan mochi pula, mantap. So ni saya pakai kuali yang saya masak mochi tadi. Saya letak air dan saya panaskan dan kita cairkan coklat. Cairkan coklat kena pakai wok. Jangan masak atas kuali terus, nanti rosak korang minum coklat. Okey. So ni dah siap. Dia dah minum cair. Okey. Masa cair tu korang kacau-kacau lah. Banyak mana korang nak. Ni sikit je, tak perlu banyak-banyak untuk korang nak cairkan coklat. So nampak tak ni? Ni masih suam lagi. Saya dah angkat. Saya boleh pegang lah masih suam. Bekas yang saya pegang ni pun masih suam. So nampak tak dia pekat. Bila pekat, korang nak cicah dia, dia tak melekat kat mochi korang sangat ataupun cepat habis pun satu juga. So kenalah campur dengan susu cair. Banyak mana susu cair nak letak, banyak mana ikut kecairan korang. Masuk sikit demi sedikit dan gaulkan korang punya coklat tu. So kalau korang rasa coklat tu dah cair, elok, cantik, korang tak nak terlampau cair, boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena letak sedikit. Mesti letak sedikit untuk bagi dia smooth. Smooth kau. Jadi cair macam ni. Kena letak susu cair. So kalau korang rasa macam saya buat ni dah okey, tak perlulah letak lagi susu cair. Begitu. Okey. Kena letak susu cair. So ni saya pakai coklat yang biasa yang saya beli. Pun dah sedap korang nak cicah dengan mochi korang. Mochi ni boleh pilih antara korang nak makan time sejuk atau time korang dah siap masak macam ni. So mochi saya dah sejuk tu, saya letak dalam peti ais sekejap. Saya suka mochi saya rasa sejuk. Okay, so ni hasilnya mochi durian kita. Nampak tak? Dia lembut sangat-sangat. Dia kena lembut macam ni untuk mengelakkan nanti bila kita simpan dia tak mengeras. Dia masih gebu dan lembut begitu. So cicahkan dengan coklat ni. Ya Allah, sedap guys. Sumpah sedap. Bau durian dia, keenakan manis durian dia, coklat dia lagi mantap guys. Korang kena cuba, okey? Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys. Selamat mencuba mochi durian coklat kita. Mantap.